Assalamualaikum. Selamat petang kawan-kawan, rakan-rakan Kak Yung di TikTok. Majlis Cintamu bersama Kak Yung. Jom kita bina impian rumah majlis cinta. Okey, untuk perkongsian video Kak Yung petang ni. Kak Yung nak menjemput para isteri terutamanya. Okey, yang mana Kak Yung nak menyentuh tentang satu hadis Nabi yang berkaitan dengan penghuni syurga ramai dari kalangan wanita. Okey, so ramailah isteri-isteri kan, apabila kita mendengar ceramah, apabila kita mendengar kepada perkataan hadis ini, okey, ramailah yang akan terasa ataupun yang ramailah yang akan terfikir tentang diri sendiri. Okey, Adakah kita akan jadi salah satu daripada calon neraka tersebut? Sekiranya kita tidak mentaati suami, kita tidak mengikut perintah suami, atau sekiranya kita mungkin membangkang dan sebagainya. Okey, jadi Kak Yung nak buat pencerahan menurut kefahaman Kak Yung dan juga menurut pengetahuan yang sekadarnya. Okey, mungkin jika salah boleh buat teguran. Apa yang Kak Yung faham daripada hadis tersebut? Okey, ia memberi peringatan terutamanya kepada isteri-isteri yang mempunyai suami yang halim. Suami yang halim ini apa? Suami yang halim adalah suami yang penyantun, suami yang memberi hak isteri dengan sewajarnya. Okey, so kepada isteri-isteri yang memiliki suami sebegini, tetapi sekiranya anda masih kufur dengan suami tersebut atau anda masih gagal mentaati segala keinginan suami tersebut, okey, maka di situlah boleh layak anda dihumban ke dalam neraka. Begitu. Tetapi lah, kalaulah sekiranya bagaimana pula isteri-isteri yang mendapat suami sebaliknya. So, sepatutnya jika mendapat suami yang mungkin gagal, yang mungkin menzalimi, yang mungkin mencederakan emosi, hati, mental, fizikal, apa yang sepatutnya dilakukan oleh isteri tersebut? Okey, yang pertama, isteri itu perlulah belajar untuk menuntut hak daripada suami. Bagaimana menuntut hak? Iaitu dengan mungkin bercakap, okey, mungkin memberitahu kepada suami segala keinginan yang diperlukan. Kan, contoh suami yang menzalimi, mungkin menzalimi dengan tidak memberi nafkah, mungkin menzalimi dengan menggunakan kata-kata keras, kata-kata hina. Okey, jadi hak sebagai isteri adalah untuk menuntut yang sepatutnya daripada suami. Okey, so tak perlu rasa macam perlu taat atau perlu kan sahaja. No. So kat situlah kepada isteri yang gagal mendapatkan hak yang sebenar, awak janganlah terungsing, awak janganlah terfikir seorang-seorang, aku tak boleh nak taat ni, aku tak boleh nak taat sebab suami aku pun macam ni. Awak tak sepatutnya mengeluh sendirian macam tu. Awak sepatutnya bercakap kepada suami keperluan awak itu. Awak sepatutnya melawan, memperjuangkan apa yang awak perlu daripada suami. Okey, so awak tidak termasuk dalam kategori yang Rasulullah ucapkan tersebut. Okey, so masalahnya dekat sini, awak terzalimi, awak tersakiti tapi awak tak tahu di mana awak untuk mencari hak awak, di mana awak boleh rujuk, di mana perlu awak dapatkan bantuan. Dan sampai ke tahap bercerai sekalipun, awak tak berdosa, awak tak bersalah kerana awak mengikut lunas yang diajarkan oleh Islam. Okey, Islam menurunkan perkahwinan untuk ketenangan hati, kebahagiaan hati, sakinah, mawadah, warahmah. Tetapi jika awak isteri yang tersakiti, terzalimi kerana kegagalan suami awak, so awak yang perlu bertindak. Janganlah juga awak sama-sama turut gagal dengan suami awak. Awak faham? Kalau suami awak gagal dengan segala keilmuan tentang menyantuni awak, memberi nafkah kepada awak, meneladani awak dengan baik, okey, kegagalan suami, awak pula janganlah gagal sama. Janganlah mengiyakan atau janganlah sekadar untuk taat, tapi sebenarnya awak tercedera, awak mental, dan mungkin sampai tahap awak boleh mencederakan diri atau membunuh diri awak sendiri dengan perasaan yang awak simpan seorang tu. Okey, so kepada isteri-isteri, tahu hak awak. Okey, jangan
ciduk dengan hadis Nabi tersebut. Okey, hadis Nabi itu sekadar peringatan untuk isteri-isteri yang dah dapat suami baik dah dapat suami sempurna dah, tapi masih kufur, masih buat hal, masih buat perangai. Ada yang macam tu. Okey. So, jangan teraciduk kepada isteri-isteri yang memang teraniaya sebenar-benarnya. Awak tuntut hak awak, jangan takut dengan hadis tersebut. Okey, hadis tersebut untuk selain daripada awak yang teraniaya dan tersakiti. Okey, teruskan perjuangkan hak awak, cari ilmu. Sekiranya suami awak gagal mencari ilmu, awaklah yang mencari ilmu dan dapatkan panduan yang sebenarnya. Pejabat agama ada, mahkamah pun ada, kaunselor secara dalam talian, luar talian pun banyak. Okey, semoga pencerahan ini menenangkan hati awak isteri-isteri dan membangkitkan semangat awak untuk mencari tahu, mencari ilmu yang sebenar. Okey, jumpa lagi. Jom kita bina rumah majlis cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.